you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Karina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita akan sembang panjang pasal satu pasangan suami isteri yang dah jadi legenda dalam dunia seram, which is Ed and Lorraine Warren. Nama diorang ni mungkin korang dah selalu dengar lah lagi-lagi dalam cerita The Conjuring. Tapi siapa sebenarnya diorang ni dalam real life? So itu yang kita akan kupas. So hari ni kamu dah macam gaya-gaya detektif sikit. Kita nak kupas tentang Ed and Lorraine Warren. So Ed and Lorraine Warren bukanlah karakter yang direka tau dalam cerita Conjuring tu. Diorang ni memang pasangan real yang lahir di Amerika Syarikat dan sepanjang hidup diorang ni, dua nama ni memang menjadi sinonim dengan paranormal investigation, penyiasat paranormal. So kita start dengan Ed Warren dulu, si suami. Ed Warren, nama penuh dia Edward Warren Maney, lahir pada tahun 1926 di Connecticut. So masa muda-muda dulu dia pernah jadi polis kejap tau, dan lepas tu dia masuk askar masa Perang Dunia Kedua. Selepas perang, Ed kerja sebagai pelukis, tapi dia ni ada satu minat yang pelik, which is dia minat dengan benda-benda gaib ni. Macam kita lah Kamar rasa, korang dengan Kamar. So dia claim diri dia sebagai seorang demonologist, iaitu orang yang mengkaji tentang syaitan, possession dan benda-benda hitam ni lah, ilmu hitam ni. Dan menariknya dia self-taught, maksudnya dia tak ada sijil akademik pula. Dia memang belajar sendiri, baca buku sendiri, buat research sendiri, kajian sendiri. So isteri dia pula Lorraine Rita Warren, lahir pada tahun 1927. So beza umur diorang ni setahun je lah. Dari kecil lagi dia kata dia ni memang ada kelebihan sebagai seorang clairvoyant dan light trance medium. Maksudnya dia boleh nampak ataupun rasa benda yang orang macam biasa ni tak boleh nampak tau. Kiranya ada sixth sense lah. So dia selalu describe pengalaman dia ni masa sekolah dulu, macam dia nampak ada cahaya dekat sekeliling orang, ataupun dia dapat insting, firasat-firasat yang pelik. So diorang berdua ni berkahwin masa umur yang muda, belasan tahun lagi. Nenek-nenek korang ni mesti ada kan umur yang 15 tahun dah kahwin. Macam diorang ni lah, sebab tu zaman dulu punya kan. Dari situlah bermula kerjasama diorang ni. Ed and Lorraine, diorang bergabung. Ed dengan teori pasal demonology dia, Lorraine pula dengan kelebihan clairvoyant dia yang boleh melihat, macam orang kata psychic lah. So pada tahun 1952, Ed and Lorraine tubuhkan satu organisasi bernama New England Society for Psychic Research, NESPR, antara organisasi paranormal tertua di Amerika. So matlamat diorang ni kononnya diorang nak bantulah orang-orang yang diganggu entiti makhluk halus ni. Macam kita kat Malaysia, kita ada apa? Kita ada Jabatan Siasatan Jin korang, daripada Ustaz Dika Yusof. Kita ada juga Ustaz Syafiq, macam tu lah, nak bantu orang-orang yang memerlukan bantuan daripada makhluk gaib ni kan, yang diganggu dengan entiti halus ni. So cara diorang ni lain sikit lah. Kalau saintis paranormal, diorang kebanyakannya guna alat-alat macam kamera, sensor haba macam tu kan, rakaman suara dan sebagainya. Tapi pasangan suami isterinya banyak gunakan gabungan agama Katolik, bacaan doa, holy water dan pengalaman spiritual daripada Lorraine, macam ustaz-ustaz lah kan. So sepanjang lebih 50 tahun ya kejaya diorang ni, diorang dah siasat lebih daripada 10,000 kes paranormal, dan kes-kes diorang ni lah yang kemudian menjadi inspirasi untuk filem-filem The Conjuring Universe, dari Annabelle, The Conjuring, Amityville Horror, Enfield Poltergeist, sampailah kes Aaron Johnson yang klaim dirasuk masa bunuh orang, which is The Conjuring Devil Made Me Do It. So Lawrence sendiri pernah cakap, kita bukan nak convince semua orang untuk percaya, kita cuma nak kongsi pengalaman yang kita lalui. Tapi ada jugalah ramai yang skeptik kan, dan saintis juga yang kata diorang ni penipu, exaggerate cerita, melebih-lebihkan cerita. Tapi yang pasti nama Ed and Lorraine tetap kekal dalam sejarah sebab pengaruh diorang ni memang terlalu besar dalam budaya seram moden.
So tu sedikit sebanyak lah tentang siapa sebenarnya Ed and Lauren Warren. Bukan sekadar karakter dalam movie, tapi real couple yang jadi ikon paranormal dunia. So lepas ni korang, kita akan masuk ke bab seterusnya, iaitu kisah-kisah kes paling famous yang diorang pernah handle dan apa beza antara filem dan juga reality dia. So kalau korang nak dengar full story, make sure korang stay tune dalam video ni sampai habis. Let's go. Korang tahu tak, sebelum tu kan kita gosip sikit lah. Dalam cerita Conjuring kan, Ed and Lauren ni macam satu couple yang sangat sweet tau. I also admire diorang punya kasih sayang yang diorang tunjukkan sebagai pasangan suami isteri. Tapi sebenarnya ada kontroversi, terutamanya pasal kehidupan peribadi Ed sendiri, si suami. So pada tahun 2017 muncul satu dakwaan daripada seorang wanita bernama Judith Penny. Dia kata masa umur dia 15 tahun korang, dia dah tinggal serumah dengan Ed Warren. Orang kononnya ada hubungan cinta. Masa tu Ed dah kahwin dah dengan Lauren. Oh my god. So Judith ni sebenarnya skandal dia ke? Judith cerita hubungan tu dah berlangsung bertahun-tahun. Dia siap kata Lauren pun tahu pasal hubungan tu. Aduh, ini bela istilah yang kedua ke? Tapi si isteri ni tutup je mata. Dan ada juga dakwaan kata Lauren ni pernah paksa si Judith Penny ni gugurkan kandungan supaya skandal diorang tak terbongkar. Sampai macam tu sekali. Oh my god, that's so sad. Anak perempuan diorang ni, which is Judy Warren, yang korang tengok ada dalam cerita Conjuring tu kan, dan juga menantu dia, diorang memang menafikan tentang skandal ni sekeras-kerasnya lah. Diorang kata tu semua fitnah, tak betul langsung. Tapi isu ni memang menimbulkan persoalan, adakah pasangan Warren ni betul-betul suci murni macam dalam Conjuring yang ditunjukkan, atau sebenarnya memang ada rahsia besar yang diorang sembunyikan. So skeptik dengan saintis pun macam bercanggah lah kalau benda ni pun diorang tipu. Tentang cerita-cerita paranormal tu pun semua tipu. Sudah. Tapi tak apa, kita nak dengar dulu kisah-kisah yang menjadi inspirasi utama dalam filem The Conjuring. Ini kes paling terkenal, iaitu kisah Perron Family. Tahun 1971 ada sepasang suami isteri, Roger dan Carolyn Perron. Diorang ni berpindah ke sebuah rumah ladang lama dekat kawasan pedalaman Rhode Island bersama 5 orang anak perempuan diorang, which is Andrea, Nancy, Christine, Cindy and April. So rumah tu sangat besar, berusia lebih 100 tahun. Kalau korang familiar dengan nama-nama tadi kan, ni Conjuring 1 tau. Ada sejarah keluarga yang tinggal dekat rumah diorang tu beratus tahun lamanya. Dari luar korang memang nampak cantik, ala-ala macam farmhouse klasik. Tapi sejak hari pertama diorang pindah masuk, Perron family mula rasa ada sesuatu yang tak kena lah. Mula-mula macam benda kecil je, which is barang hilang, bunyi pelik waktu malam, bau busuk yang datang tiba-tiba kan, pintu terbuka sendiri. So anak-anak perempuan mula nampak bayangan, ada yang dengar suara panggil nama diorang masa nak tidur. Tapi makin lama gangguan ni makin keras tau. Salah seorang anak dia, Cindy, kata dia selalu kena ganggu sampai takut nak tidur. Christine pula cerita dia pernah rasa ada benda tarik kaki dia tengah-tengah malam. So Carolyn, si ibu diorang ni, mula perasan ada entiti wanita yang selalu muncul dalam rumah tu. So diorang percaya ada roh seorang wanita bernama Bathsheba Sherman yang kononnya pernah tinggal dekat kawasan tu pada abad ke-19. So legenda kata Bathsheba ni seorang penyembah syaitan guys. So ada cerita yang dia pernah mengorbankan bayi untuk ritual gelap sebelum akhirnya dia gantungkan diri dekat pokok belakang rumah. And dalam keluarga Perron, roh Bathsheba ni paling benci dekat si Carolyn, si ibu ni, seolah-olah macam dia rasa si Carolyn ni nak ambil alih tempat dia sebagai wanita dalam rumah tu.
Dan sebab itulah Caroline ni pernah kena rasuk, badan dia jadi kaku, suara dia jadi lain, dan dia pernah juga ditolak sampai jatuh pengsan. Bila keadaan makin teruk, parent family ni pun carilah bantuan daripada Ed and Lauren Warrens. So diorang datang buat investigation, diorang bawa holy water, doa dan cuba buat cara untuk berkomunikasi lah dengan roh dalam rumah tu. Tapi benda tu jadi lebih buruk daripada diorang sangka. Caroline dikatakan kerasukan dengan lebih teruk lagi sebab diorang macam provoke benda tu kan. Sampai kan Caroline ni melayang daripada kerusi. Apa yang digambarkan dalam filem itu real dia korang. Dan selepas kejadian tu, Roger parents, si ayah ni, mula rasa tak selesa dengan cara pasangan Warrens ni bekerja. Dia takut keadaan jadi makin parah lah kan. So dia pun halang lah Warrens ni daripada terus buat ritual kat rumah tu. Dan menariknya, keluarga parent dia tak terus keluar daripada rumah tu tau. Dia orang terus tinggal dekat situ hampir 10 tahun walaupun diganggu. Andrea Perrin, anak sulung diorang ni, kemudian tulis satu buku, House of Darkness, House of Light, untuk ceritakan pengalaman sebenar keluarga diorang. Dan Andrea pernah cakap, apa yang ditunjukkan dalam filem The Conjuring tu cuma 5% je yang betul. Seramnya. Tapi bagi dia, pengalaman sebenar family dia jauh lebih seram sampai ada benda yang dia takkan cerita pun pada umum. Aduh, ini menandakan pertanyaan kepada kita. So guys, itu kisah parent family, rumah ladang yang jadi sejarah penuh dengan roh-roh yang lama, roh Bathsheba lah yang paling menyeramkan kan. Dan kes ni jugalah yang buat Ed and Lauren Warren terus menjadi ikon dalam dunia paranormal. Dan dari sinilah lahirnya The Conjuring Universe. Tapi ingat, walaupun filem nampak dramatik, cerita sebenar dia memang jauh lebih kompleks sebenarnya dan tak semua orang tahu kebenaran di sebalik cerita ni. So lepas kes parent family, ada satu lagi kes yang mungkin lagi popular sampai ke hari ni. Kalau sebut The Conjuring Universe, mesti orang akan teringat satu benda, which is Annabelle, patung berhantu yang menjadi simbol seram. So cerita sebenar Annabelle ni bermula pada tahun 1970. Dua orang student nurse jururawat ni, which is Donna and Angie, tinggal dekat sebuah apartmen kecil. So satu hari Donna dapat hadiah daripada mak dia, satu patung Raggedy Ann, kain besar, mata butang hitam, muka comel, memang nampak harmless lah, tak nampak menakutkan langsung. So mula-mula memang tak ada apa-apa, tapi lama-lama patung tu bergerak sendiri ya. Kadang-kadang tangan dengan kaki dia berubah posisi. Ada masa patung tu dah tak duduk dekat tempat asal, tapi berjalan ke bilik lain. Dan paling creepy, diorang jumpa satu nota kecil bertulis Help Me dengan tulisan tangan kanak-kanak, padahal tak ada sesiapa pun tinggal dengan diorang. So keadaan makin pelik bila kawan lelaki diorang, Lou, mula kena ganggu. Dia pernah nampak patung tu tiba-tiba bangun berdiri dan pada satu malam dia rasa ada benda cekik dia dalam tidur. Bila dia bangun, ada kesan cakaran berdarah dekat dada tau. So situasi ni buat Donna and Angie ketakutan. So diorang pun jumpalah seorang medium untuk kontak roh tu yang katanya ada dalam patung tu. So medium tu mendakwa roh tu adalah seorang budak perempuan bernama Annabelle Higgins yang mati dekat kawasan apartmen tu. So roh tu kononnya suka dengan Donna and Angie dan nak menumpang dalam patung tu supaya boleh rapat dengan diorang. So Donna and Angie akhirnya carilah bantuan Ed and Lauren Warren, tapi Warrens ni terus bagi amaran keras, ini bukan roh budak kecil, ini adalah trik. Sebenarnya roh jahat cuba tipu korang untuk percaya supaya korang bagi dia izin untuk tinggal dalam hidup korang. And menurut Ed and Lauren, kalau roh tu dibiarkan lama, dia boleh keluar dari patung dan menguasai tubuh manusia. So diorang pun bawa lah patung Annabelle ni balik dan simpan dalam occult museum diorang. So dalam museum tu, Annabelle diletakkan dalam kotak kaca kayu dengan label besar, Warning, positively do not open.
Warrens memang selalu cerita ada seorang lelaki pernah datang ke muzium. Dia sengaja ketuk kaca Annabelle tu sambil dia buat lawak tau. So Ed halau lelaki tu keluar. Tak lama lepas tu lelaki tu mati dalam kemalangan motor. Sejak tu orang makin percaya Annabelle ni memang ada satu kind of power walaupun dia ni cuma patung biasa. So apa jadi dekat dalam muzium Annabelle tu kan, lepas Ed meninggal tahun 2006, Lauren dengan anak dia memang terus jaga muzium tu lah. Tapi pada tahun 2019 muzium tu terpaksa ditutup sebab ada masalah undang-undang, dan walaupun muzium tu ditutup, patung Annabelle ni masih disimpan dengan rapi. Dan menariknya pada tahun 2025 rumah The Conjuring sebenar dibeli semula oleh pelawak Matt Reeves dan YouTuber Alton Casty. Diorang juga ambil alih sebagai penjaga Annabelle dengan rancangan diorang nak buka balik muzium tu untuk umum lah. So kalau tadi kita cerita pasal Annabelle, patung berhantu yang famous tu, sekarang kita masuk ke satu lagi kes yang betul-betul memfamouskan nama Ed and Lauren Warren ke seluruh dunia, which is kisah Amityville Horror. Tapi ini pun kisah yang paling banyak dipertikai, banyak kontroversi, sampai ada yang kata semua tu rekaan semata-mata. So, cerita Amityville bermula dengan tragedi berdarah tau. Pada 13 November 1974, ada seorang lelaki yang bernama Ronald Butch DeFeo Jr. menembak mati seluruh keluarga dia, ayah dia, mak dia, 4 beradik dia dalam rumah yang bernombor 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Yang peliknya, semua mangsa tu ditembak masa tidur dalam posisi menyarap, dan tak ada jiran dengar bunyi tembakan tu walaupun senapan yang digunakan tu memang senapan yang sangat kuat. DeFeo kata dia dengar suara yang suruh dia bunuh keluarga dia, dan sejak tragedi tu rumah Amityville mula dianggap berhantu. Setahun kemudian, George dengan Kathy Lutz beli rumah tu dengan harga yang murah disebabkan sejarah dia yang berdarah tu kan. So, diorang pindah masuk dengan 3 orang anak. Ui, berani betul. Tapi korang, 28 hari je diorang bertahan. Dalam tempoh tu, keluarga Lutz mendakwa George selalu terjaga pada pukul 3 suku pagi setiap hari. Dan korang tahu tak, 3 suku pagi tu adalah waktu pembunuhan itu berlaku. Lepas tu bau busuk, lalat muncul tiba-tiba walaupun time tu musim sejuk, dan diorang dengar suara cakap get out. Lepas tu anak kecil diorang Missy kata dia berkawan dengan satu makhluk berbentuk babi, babi besar mata merah bernama Jody. Lepas tu Katie mimpi tentang pembunuhan DeFeo tu dengan sangat detail yang dia sendiri tak pernah tahu pun. George pula dia rasa dia kena rasuk, dia jadi panas baran, dia obses dengan rumah punya kekemasan lah. Dia nak kena kemas rumah macam tu lah. So akhirnya Lutz ni tinggalkan rumah tu dalam keadaan tergesa-gesa tanpa bawa barang, macam seolah-olah lari lah daripada gangguan syaitan. Tak lama lepas Lutz keluar, Ed and Lauren Warren dijemput untuk buat penyiasatan. Diorang datang bersama satu tim, termasuklah wartawan dan juga kru TV. So Lauren kata dia terus rasa energi hitam sebaik saja dia masuk dalam rumah tu. Dan Ed pula dia cuba untuk provoke entiti tu dengan holy water. Dan gambar paling famous yang diambil masa tu adalah gambar seorang budak lelaki bermata putih, bersinar, dan ramai percaya itu adalah roh salah seorang adik DeFeo. Ini antara fakta yang ramai orang tak tahulah tentang kes ni, iaitu ada orang kata George sendiri sebelum pindah rumah tu dia memang obses dengan occult. Jadi mungkin dia sendiri yang membuka pintu untuk gangguan tersebut. Yang kedua, lawyer William Weber, which is peguam kepada Ronald DeFeo ni, pernah mengaku Ronald DeFeo ni brainstorm cerita hantu bersama-sama over bottles of wine supaya boleh buat duit daripada buku dan filem tu. Oh my god, masa diorang macam tengah mabuk lah time tu kan. Lepas tu selepas Lutz keluar, ramai keluarga lain yang duduk di rumah tu bertahun-tahun tapi tak ada pula gangguan yang pelik. Diorang siap renovate dan jual balik rumah tu macam biasa.
Lauren pula konsisten sampai akhir hayat dia pada tahun 2019. Lauren tetap kata rumah tu memang berhantu. Dia tak pernah tarik balik kenyataan dia. So, kes Amityville ni memang jadi fenomena sebab buku The Amityville Horror 1977 dan filem-filem seterusnya memang dapat attention yang besar. Tapi saintis, paranormal dan juga skeptik kata tu semua tipu sebab tak ada bukti yang kukuh, hanya testimoni. Banyak elemen cerita Lutz ni berubah-ubah setiap kali interview. Gambar budak bermata putih tu pula mungkin sebenarnya kru TV yang kebetulan kena flash camera. Ada juga dakwaan kata keluarga Lutz ni buat cerita sebab nak keluar daripada masalah kewangan. Diorang beli rumah tu mahal dan gangguan hantu tu menjadi alasan untuk diorang cabut awal and buat keuntungan daripada buku ataupun filem. Lepas kes Amityville yang penuh kontroversi ni, kita terbang jauh ke London, United Kingdom. Pada tahun 1977, terjadinya satu kes yang menjadi headline besar dalam surat khabar UK dikenali sebagai Enfield Poltergeist, dan inilah yang menjadi asas cerita The Conjuring 2. Cerita ini bermula dengan seorang ibu tunggal, Peggy Hodgson, dan 4 orang anak dia, Margaret, Janet, Johnny and Billy. Diorang tinggal dekat sebuah rumah kaunsil kecil dekat 284 Green Street, Enfield. So, satu malam bulan Ogos 1977, Peggy dengar bunyi pelik. Anak-anak kata katil diorang ni bergerak sendiri dan bila dia masuk bilik, dia memang nampak drawer tu tertolak ke depan dengan kuat, macam ada orang tarik drawer tu. And Peggy cuba tolak balik tapi drawer tu seolah-olah dilawan balik oleh satu kuasa yang diorang tak nampak. So selepas tu lah bermulalah siri-siri gangguan yang menakutkan, which is perabot bergerak sendiri, mainan melayang-layang, bunyi ketukan dekat dinding, dan anak-anak terutamanya Janet yang berumur 11 tahun masa tu nampak shadows, bayang-bayang gelap. Dan yang paling creepy, ada suara lelaki tua garau mula keluar daripada mulut Janet, dan suara tu memperkenalkan dirinya sebagai Bill Wilkins, seorang lelaki yang katanya pernah mati dalam rumah tu akibat serangan jantung sambil dia duduk dekat kerusi ruang tamu. Suara Bill ni sempat dirakam dan sampai sekarang rakaman tu boleh didengar di internet korang. Kes ni jadi besar sebab surat khabar Daily Mirror datang untuk cover cerita ni. Lepas tu Society for Physical Research pun, kumpulan penyelidik paranormal UK, hantar 2 penyiasat, which is Maurice Groves and Guy Leon Playfair. Diorang ni tinggal dengan keluarga Hodgson berbulan-bulan dan dokumentasikan banyak kejadian yang pelik. Diorang ambil gambar kerusi melayang, ada rakaman suara Bill keluar daripada mulut Janet, ada ramai saksi termasuk polis kata diorang nampak kerusi tu bergerak sendiri. Tapi inilah twist dia. Berbeza dengan apa yang kita tengok dalam Conjuring 2, sebenarnya Ed and Lauren Warren tak terlibat besar pun dalam kes ni. Fakta sebenarnya, Warrens ni pernah datang sekali je tanpa diundang secara rasmi. Diorang sempat cakap dengan keluarga Hodgson tapi tak buat investigation panjang pun. Dan pengkaji lain kata Warrens ni datang hanya sekejap untuk tengok dan claim ini memang kes paranormal. So dalam filem, Warrens ni digambarkan sebagai hero utama, padahal dalam sejarah sebenar Maurice Groves dan Guy Playfair lah yang paling banyak main peranan. So Case Enfield ni mungkin paling banyak bukti visual atau audio, tapi juga paling banyak kritikan sebab ada yang kata rakaman Janet ni menipu. Ada gambar nampak Janet ni dilambung dari katil tau, tapi skeptik kata dia sebenarnya melompat sendiri. Korang tengok dalam gambar ni, korang rasa dia boleh ke melompat sendiri macam tu? Rakaman suara Bill. Ada ahli patologi suara kata suara tu boleh dibuat dengan teknik ventriloquism, iaitu guna kotak suara bawah. Dan Janet sendiri mengaku bila dah dewasa kan, Janet pernah cakap memang ada beberapa kali dia buat trik lah sebab dia tertekan dengan media dan penyiasat yang asyik ada dalam rumah. Tapi dia tetap pertahankan hanya 2% je trik. Selebihnya memang betul-betul berlaku. Polis pula, ada polis yang betul-betul sign affidavit yang dia memang nampak kerusi bergerak tanpa disentuh sesiapa. So, ayo, apa sebenarnya Enfield Poltergeist case ni? Adakah budak-budak Hodgson ni cuma buat prank besar-besaran atau memang ada roh Bill Wilkins yang marah sebab orang lain duduk rumah dia?
Yang pasti kes ni memang jadi antara misteri paranormal yang paling famous dekat UK. Okay guys, lepas kes Enfield di UK, kita balik semula ke Amerika. Tahun 1981 berlaku satu kes yang sangat unik sebab buat kali pertamanya dalam sejarah mahkamah US, seorang tertuduh pembunuhan klaim dirinya tidak bersalah sebab katanya dia dirasuki syaitan. So inilah kisah Arne Cheyenne Johnson dalam Conjuring The Devil Made Me Do It, Conjuring ketiga. Semuanya bermula bukan dengan Arnie, tapi dengan seorang budak lelaki bernama David Glatzel, iaitu adik kepada tunang Arnie. David ni umur dia 11 tahun. Time tu dia start alami gangguan pelik lah. Kalau korang nak tengok dokumentari dia kan, korang boleh tengok dekat Netflix. Ada satu dokumentari yang memang real lah dekat situ. Memang dia cerita sepenuhnya, even pasal konflik dalam Conjuring 3 sekalipun. So David ni mimpi ngeri berulang-ulang tau. Dia nampak lelaki tua menakutkan dengan mata hitam, dengan rupa yang menyeramkan. Tak lama lepas tu David mula bercakap dengan suara yang lain. Dia buat aksi yang pelik dan keluarga kata dia menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa, bukan kekuatan daripada badan budak yang berumur 11 tahun. So keluarga diorang ni panik dan panggil lah bantuan gereja. Tapi sebelum tu diorang juga ada hubungi Ed and Lauren Warren. So Lauren kata David ni memang kerasukan. So Ed pula claim dia nampak black mist keluar daripada budak tu. Dia nampak ada asap hitam keluar daripada budak tu. So Warrens pun arrange lah beberapa sesi exorcism dengan padri Katolik. Kalau korang nak tahu, nak buat sesi exorcism ni bukan senang tau. Macam kita ustaz-ustaz datang buat ruqyah, datang je lah buat ruqyah kan, tapi diorang kena ada kelulusan banyak sangat proses lah dekat gereja diorang. So dalam salah satu sesi, Arne Johnson ni yang masa tu boyfriend kepada kakak David, dia cabar roh tersebut. Dia kata, kalau kau nak ganggu sesiapa, kau ganggu aku, tinggalkan budak ni. Dan tak lama lepas tu, menurut Lauren, roh tu berpindah masuk ke Arne. Beberapa bulan kemudian, 16 Februari 1981, Arnie ikut Debbie ke tempat kerja dia. Debbie kerja dengan seorang lelaki bernama Alan Bono, seorang tuan rumah ataupun manager tempat diorang tinggal. Dan hari tu diorang semua macam minum sama-sama kan. Tiba-tiba Alan Bono ni jadi agresif, diorang gaduh kecil. Dan dalam keadaan pelik, Arnie ni tiba-tiba naik hantu. Dia pergi tikam Alan Bono berkali-kali dengan pisau, and Alan mati di tempat kejadian. Yang peliknya, saksi kata Arnie masa tu macam hilang diri tau. Mata dia kosong, wajah dia lain macam. Jadi Arnie ditangkap serta-merta dan didakwa membunuh. Tapi bila masuk mahkamah, peguam dia buat kenyataan yang mengejutkan, which is Arnie tidak bersalah sebab dia dirasuki syaitan. Wah, boleh ke kita gunakan pernyataan tu dalam mahkamah kan? So Ed and Lauren Warren ni, dialah yang support kenyataan ni. Diorang kata memang ada bukti Arnie memang di bawah pengaruh roh jahat sejak sesi exorcism David. Tapi hakim mahkamah menolak defense tu. Hakim kata undang-undang tak boleh terima alasan supernatural. Arnie tetap disabitkan bersalah, tapi peliknya dia hanya kena 20 tahun penjara untuk tuduhan membunuh darjah pertama, dan dibebaskan awal selepas 5 tahun sebab dia berkelakuan baik. Banyak tu kena tolak tahun. Fakta-fakta yang tak ramai orang tahu kan, kes ni adalah kes pertama di Amerika Syarikat yang di mana ada defendant dalam mahkamah menggunakan alasan possession, kena rasuk. Dan kes ni menjadi sangat famous sampai masuk TV dan wartawan seluruh negara pun buat liputan. Lauren pernah kata sebelum pembunuhan ni dia dapat vision, dia dapat bayangan ada tragedi berdarah akan berlaku dalam keluarga Glatzel, tapi tak tahu siapa mangsanya. Debbie pula tunang kepada Arnie ni kahwin dengan Arnie semasa dalam penjara dan terus bersama sampailah Debbie ni meninggal dunia pada tahun 2021. So kes ni menjadi inspirasi The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Tapi macam biasalah, filem tu exaggerate banyak benda sebenarnya. Kalau korang nak tengok yang betul tu, korang pergilah tengok dekat Netflix. The Devil in Trial, something like that lah. Sekarang kita pergi ke Snedeker House.
Dia adalah satu kes dekat Connecticut yang sangat disturbing dan kes ni menjadi inspirasi untuk filem The Haunting in Connecticut. So, jom kita bongkar kisah sebenar di sebalik rumah mayat berhantu ni. Tahun 1986, keluarga Snedeker iaitu Alan and Carmen bersama anak-anak diorang berpindah dekat sebuah rumah besar di Southington, Connecticut. Diorang pindah kat situ sebab nak dekat dengan hospital tempat anak remaja diorang Philip menjalani rawatan kanser. So mula-mula nampak rumah tu macam biasa je, tapi lepas beberapa minggu diorang dapat tahu rumah tu adalah funeral home, rumah mayat guys. Dan even basement rumah tu masih ada bilik penyimpanan mayat, ada meja, beberapa peralatan lama. Dan gangguan pelik mula berlaku tak lama selepas diorang pindah. Philip nampak bayangan hitam bergerak dekat sekitar rumah, bau busuk macam daging reput datang tiba-tiba, ada suara bisikan dalam kegelapan. Anak-anak lain mula nampak macam ada sosok kabur berbentuk manusia, dan lebih menakutkan, Philip jadi makin agresif, macam ada sesuatu yang cuba ambil alih daripada dirinya. So keluarga Snedeker ni mendakwa diorang diganggu dengan cara yang sangat kasar tau. Ada cerita kata Carmen, si ibu ni, pernah nampak banyak roh lelaki menyerang dia secara seksual. Gangguan ni sangat kontroversi bila dia cerita pada media. Ada yang rasa macam dia disentuh masa di tengah tidur, ada yang kena tarik selimut, lampu rumah selalu berkelip-kelip, barang pecah tanpa sebab. So bila keadaan dah makin teruk kan, keluarga Snedeker ni pun call lah Ed and Lauren Warren. Lauren kata rumah tu memang infested by demons, memang ada demon dalam tu. So diorang percaya sebab rumah tu asalnya rumah mayat, jadi dia dah jadi macam magnet untuk roh-roh gelap ni datang. So diorang pun buat cleansing lah, diorang doa, buat ritual Katolik, dan akhirnya selepas beberapa sesi, keluarga tu laporkan gangguan semakin hilang. So penulis buku kata kes ni ditulis menjadi buku In a Dark Place oleh Ray Gatton, tapi Ray sendiri kemudian bongkar, katanya keluarga Snedeker ni tak konsisten cerita mereka. Diorang asyik ubah detail. Bila Ray minta bukti lebih jelas, Ed Warren jawab orang sakit mental tak konsisten, just buat cerita jadi seram, orang akan percaya. Oh my god, dia boleh kata macam tu. So ada teori kata banyak halusinasi datang daripada rawatan kanser Philip, iaitu kemoterapi dan ubat painkiller. So mungkin dia halusinasi. Selepas keluarga Snedeker pindah, ada beberapa keluarga lain duduk dekat rumah tu, dan kebanyakan kata mereka tak pernah pun kena gangguan pelik macam Snedeker. So filem adaptasi The Haunting in Connecticut 2009 diambil dari kisah ni, tapi diubah menjadi lebih dramatik. Contohnya macam plot ada roh marah sebab ritual pelik masa rumah tu jadi funeral home. Tak tahulah sama ada betul ke tidak, tapi kes ni tambah lagi senarai panjang kontroversi Ed and Lauren Warren lah, antara realiti, kepercayaan dan kemungkinan rekaan. Okay guys, lepas rumah mayat berhantu tu, kita bergerak ke Pennsylvania pula, dan dekat sini ada satu keluarga nama mereka Smurl Family. Kisah gangguan ni menjadi antara yang paling lama, paling pelik dan paling disturbing, dan menjadi inspirasi untuk filem terbaru The Conjuring Last Rites. Kisah ni bermula pada tahun 1973 bila Jack dan Janet Smurl pindah ke rumah 2 tingkat di West Pittston, Pennsylvania. Diorang tinggal bersama 4 orang anak perempuan dan mak ayah Jack yang dah tua tau. Kira dalam satu rumah tu full family, memang happy family at home. Rumah tu asalnya nampak biasa je, tapi dalam beberapa tahun gangguan demi gangguan mula menghantui. TV terbakar secara tiba-tiba, paip bocor tanpa sebab, bau busuk yang meloyakan datang dan pergi, bunyi ketukan dalam dinding, tapi lama-lama gangguan jadi semakin keras. Barang dapur terpelanting sendiri, ada bayangan hitam bergerak dari bilik ke bilik, anak-anak menangis sebab nampak ada orang hitam besar berdiri dekat tepi katil. Janet, si ibu, pernah kena tolak ke bawah tangga, dan Jack dakwa dia pernah diserang secara seksual oleh entiti wanita bayangan gelap.
So gangguan ni memang tak berhenti, berlangsung lebih daripada 15 tahun, daripada 1974 sampai akhir 1980-an. So keluarga Smurl ni akhirnya mencari Ed and Lorraine Warren. Lauren kata rumah tu dihuni roh jahat dan entiti demonic, dan diorang buat beberapa sesi cleansing, doa dan ritual. Tapi peliknya, walaupun selepas Warrens cuba bantu, gangguan tetap berlaku tau. Dan akhirnya diorang ni nasihat keluarga tu pindah je lah rumah, sebab kuasa dalam rumah tu terlalu kuat dah. Jadi kes Smurl family ni jadi sangat famous sebab media tempatan buat liputan besar-besaran tau. Ada wartawan, paderi, jiran yang claim diorang pun dengar bunyi pelik daripada rumah tu. So pada tahun 1986, seorang penulis bernama Robert Curran tulis buku The Haunted, One Family's Nightmare tentang pengalaman diorang ni dengan kerjasama Ed and Lorraine lah. So buku tu kemudian dijadikan filem TV pada tahun 1991, The Haunted. Ada skeptik kata tipu sebab ramai kata keluarga Smurl ni reka cerita sebab nak lari dari masalah kewangan dan kesihatan mental. Tapi lama tu korang 15 tahun, tak mungkin lah kan. Walaupun ada ritual exorcism, gereja Katolik ni tak pernah sahkan secara rasmi yang rumah tu memang kerasukan. Walaupun banyak pihak yang macam ragu-ragu, Janet Smurl sampai ke hari tua dia tetap berpegang yang kami memang diganggu. Itu kebenarannya. Dan Smurl ni dipilih menjadi bab terakhir kisah Ed and Lorraine dalam Conjuring Last Rites 2025 sebagai penutup perjalanan panjang diorang. So Ed and Warren meninggal pada tahun 2006 akibat komplikasi kesihatan. Masa tu umur dia 79 tahun. Lorraine Warren hidup lebih lama dan terus jadi figure paranormal sampai akhir hayat dia. Dia meninggal dunia pada tahun 2019 masa usia dia 92 tahun. Wih, lama weh. Sampai ke hujung hayat, Lorraine masih menjadi penasihat untuk filem-filem Conjuring. Dia pernah muncul cameo dalam The Conjuring First. Warren buka sebuah museum kecil dekat rumah diorang, dikenali sebagai Occult Museum di Connecticut, dan dekat situ diorang simpan semua barang-barang yang diambil daripada kes-kes, termasuklah patung Annabelle. So kes Warren ni menjadi asas kepada The Conjuring Universe, franchise horror yang paling berjaya, The Conjuring 1 and 2, Annabelle series, The Nun series, The Crookman sepatutnya ada tapi dah cancel, dan yang terbaru The Conjuring Last Rites. Dan walaupun banyak elemen filem tu dilebih-lebihkan kan, tapi satu benda yang pasti, nama Ed and Lorraine kekal relevan sampai hari ni sebab Hollywood ni memang immortalize diorang. So itu dia guys, full story Ed and Lorraine Warren, dari rumah Perron, patung Annabelle, Amityville, Enfield Poltergeist, Arnie Johnson sampai ke Smurl family. Daripada hero paranormal sampai ke kontroversi peribadi, dan suka atau tidak, percaya atau tidak, Ed and Lorraine Warren akan terus hidup. Dan mungkin itulah seram sebenar ya, bukan sekadar roh dan syaitan, tapi kisah manusia yang kekal menjadi misteri. So kalau korang enjoy dengan full story ni, jangan lupa like, share and subscribe. See you guys in my next video. Bye.